Allah SWT beritahu, sanurihim ayatina fil afaq. Sentiasa kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Ini banjir ni, Masya Allah. Nampak tak kebesaran Allah masa banjir ni? Kan? Orang KL tak pernah terfikir akan berlaku banjir, Masya Allah. Sekarang ni KL pun dah banjir. Dulu Shah Alam tak banjir. Shah Alam pun dah boleh banjir. Kan? Banjir ni bukanlah disebabkan orang sana tak baik. Tapi kadang-kadang dosa kita, beramai-ramai ni kita buat, tak ada orang cegah, tak ada orang dakwah, maka lama-kelamaan bila datang musibah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah satu ujian yang datang bukan menimpa orang yang jahat semata-mata, yang zalim, tetapi Allah Taala bila datang azab Allah, yang baik pun kena, yang terlibat pun kena juga, Masya Allah. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, hari ni kita nak rawat. Masya Allah. Ulama beritahu di sana ada beza. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى اقتربت الساعة واقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau Al-Mizan, Barisan Lejatan Kuasa Surau, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang rahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita syukur banyak kehadiran Allah SWT. Kata alim ulama, ketika mana Allah melihat kepada ciptaan-ciptaannya, Allah Ta'ala telah buat keputusan untuk menciptakan para malaikat, satu makhluk sejenis ciptaan Allah yang kerja mereka hanyalah mentaati perintah Allah. Mereka tak tahu istilah kedurhakaan dan kelalaian pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala keistimewaan. Mereka tak disibukkan dengan urusan-urusan duniawi untuk mereka beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka diberikan oleh Allah akal. Sehingga Allah puji para malaikat dalam Al-Quran. Allah beritahu la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah derhaka pada Allah di atas apa yang Allah perintahkan. Kerja mereka hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sejenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sana juga ada satu jenis lagi makhluk yang Allah ciptakan, iaitu binatang-binatang, haiwan-haiwan yang tak diberikan oleh Allah dengan akal fikiran, tetapi mereka diberikan oleh Allah hawa nafsu. Namun demikian, apa yang mereka kerjakan tidak dinilaikan dosa atau pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadat pada Allah, berzikir, bertasbih, memuji Allah. Namun demikian, kedua-dua makhluk itu malaikat dan binatang tidak layak dinilai sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat walaupun dia kata
Kamilah yang paling layak untuk jadi khalifah di dunia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Kami sibuk mensucikan, mentakdiskan engkau ya Allah. Bertasbih memujimu ya Allah. Kan? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah jawab, aku lebih mengetahui apa yang kamu tak tahu. Kata alim ulama, malaikat tak layak jadi khalifah kerana malaikat tahu satu sudut saja. Kebaikan saja dia tahu. Malaikat tak erti buat dosa, tak erti durhaka pada Allah, tak erti lalai dan leka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara dalam diri manusia ni Allah telah himpunkan sifat malaikiyah, sifat kemalaikatan, dan dalam diri kita juga ada sifat bahimiah, sifat kebinatangan. Maka di dalam kedua-dua sifat inilah Allah menguji manusia. Kita datang ke alam dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata alim ulama, sebagai manusia kita percaya kita semua datang ke dunia bukan atas mahu dan kehendak kita. Kelahiran kita, kedatangan kita ke dunia adalah dengan kehendak dan kemahuan Allah, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keberadaan kita di sini atas kehendak dan izin Allah. Dan satu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, di antara kedatangan dan pemergian kita, Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat hamba yang diberikan oleh Allah Taala. Beza ibadat manusia dengan ibadat makhluk yang lain. Ulama kata ibadah makhluk-makhluk yang lain dipanggil ibadatun taskhiriyah. Ibadah mereka dipermudahkan oleh Allah. Malaikat nak semayang, tak ada syaitan pun ganggu, Masya Allah. Dia boleh semayang 24 jam. Daripada awal diciptakan sampai mati, sampai kiamat. Malaikat tak tidur haka pada Allah. Dan Alhamdulillah tak ada syaitan pun ganggu mereka. Tak ada hawa nafsu pun untuk menghalang mereka. Mereka tak dihalang oleh kesibukan-kesibukan dunia. Dan tak ada juga kawan-kawan yang mengajak mereka buat kerja kejahatan. Sementara manusia diberikan oleh Allah Ta'ala amanah agama. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala berikan kepada manusia cabaran, challenge untuk mentaati perintah Allah. 4 musuh utama yang akan menghalang kita nak buat kebaikan ini dan memerintahkan kita untuk buat jahat. Yang pertama adalah musuh kita yang paling ketat adalah hawa nafsu. Inna aladdal a'da al-adu alladhi baina jambaik. Musuh yang paling ketat adalah musuh yang terletak di antara dua lambung kita. Di tengah-tengah inilah letaknya perasaan syahwat, keinginan untuk buat dosa dan maksiat. Maka tuan-tuan dan rahmatin Allah, Allah menceritakan kekuatan nafsu dalam Al-Quran. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahim rabbi. Sesungguhnya nafsu ni sangat mengarahkan kita, sangat mendorong kita untuk melakukan kejahatan, melainkan orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Allah pelihara dia daripada dosa berkat ketaatan daripada Allah. Allah buat keputusan, bila berterusan kita mentaati Allah, melakukan perkara yang difardukan oleh Allah, berterusan buat perkara yang disunatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, berterusan tinggal dosa dan maksiat, berterusan tinggalkan perkara-perkara yang syubhah, perkara-perkara yang Masya Allah, yang melibatkan warak, Masya Allah. Maka akhirnya Allah SWT buat keputusan, kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bi yasma'u bi. Aku akan menjadi telinga yang dengan telinga tadi dia mendengar, aku akan jadi mata yang dengan mata dia melihat, aku akan jadi tangan dengan tangan dia memegang, aku akan jadi kaki. Berarti hamba ini akan dipelihara oleh Allah SWT selama mana dia berada di dunia ini. Bila kita berterusan melawan hawa nafsu kita. Dan musuh kita dah tentu syaitan, musuh yang paling ketat. Masya Allah, inna syaitana lakum aduun. Syaitan musuh kamu. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan syaitan sebagai musuh kamu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kerja syaitan mendakwah pengikut-pengikutnya, follower-follower dia, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya semua follower syaitan menjadi penghuni neraka sa'ir. Yang ketiga halangan kita adalah dunia, Masya Allah. Kita nak taat pada Allah, nak sembahyang tahajud panjang-panjang, tapi ingat juga esok pagi nak kerja, Masya Allah. Tak boleh mengantuk juga dalam kerja. Itu cabaran untuk manusia. Kalau boleh kita ni nak bertajrid, nak lepas segala urusan dunia ni kalau boleh, Masya Allah. Tak nak sibuk dunia, nak ibadah pada Allah.
Tapi cabaran kita kena hantar anak pergi sekolah pagi-pagi. Kena ambil mereka. Malaikat Alhamdulillah. Tak ada anak sekolah. Tak ada isteri pun. Kena sambut bersedih isteri, tak ada malaikat-malaikat. Binatang-binatang lagi lah. Tak ada istilah tu tuan-tuan. Mereka tak ada tanggungjawab. Tak ada komitmen. Manusia ada banyak komitmen. Dan Masya Allah, ada satu lagi ujian yang Allah Ta'ala bagi pada manusia ni, itu kesibukan dunia ni. Masya Allah. Dunia ni Masya Allah. Nabi SAW itu, innamad dunya hulwatun khadirah. Allah jadikan dunia ni hijau dan manis. Wa anna Allah mustakhlifakum fiha. Allah jadikan kamu khalifah, memerintah dunia ni. Fayanzura kaifa ta'malun. Untuk Allah tengok apa yang kita buat sepanjang kita berada di dunia ni. Tak lama pun masa kita di dunia ni. 60-70 tahun masa kita, individu secara individu, umur kita cuma 60-70 tahun saja. Yang mana kalau diukur dengan hari akhirat, keberadaan saya dan tuan-tuan di dunia ni hanya 2,5 jam saja daripada hari akhirat. Pun begitu ramai yang lalai. Ramai yang lupa. Ramai yang langgar perintah Allah. Ramai yang tak peduli halal dan haram. Yang tak peduli apa nak berlaku di alam akhirat. Yang penting di dunia ni dia dapat menikmati apa yang nafsu dia hajakkan. Yang keempat, sudah tentu kawan-kawan. Suasana di sekeliling kita yang mendorong kita untuk merosakkan iman kita, merosakkan hati kita. Sebab itulah Masya Allah, pada malam ini kita nak cerita sikit. Yang mana Masya Allah, di sana terdapat satu penyakit hati yang paling besar yang Allah uji kita semua manusia ni, iaitu penyakit ghaflah, iaitu kelalaian. Masya Allah. Masya Allah, ini berkait dengan tajuk yang kita nak cerita ni. Bila kita melampaui batas, buat dosa banyak, macam mana cara kita nak balik pada Allah Ta'ala, macam mana nak selamatkan diri kita. Ulama' kata punca segala dosa dan maksiat yang berlaku dalam dunia ni adalah kerana hati seorang manusia lalai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu punca segala maksiat. Kelalaian. Bila kita lalai, Masya Allah, syaitan pun datang. Bila kita lalai, nafsu pun Masya Allah akan menghasut kita. Bila kita lalai, dunia akan mempengaruhi diri kita. Bila kita lalai, Masya Allah, kawan-kawan akan ajak kita buat maksiat. Maka bila disebabkan dosa yang dilakukan, Masya Allah, lama-kelamaan hati manusia menjadi berpenyakit. Nabi SAW beritahu, asal manusia ni dilahirkan ke dunia, kullu mauludin yuladu al fitrah. Kita semua dilahirkan dalam keadaan bersih, putih bersih. Jiwa manusia, naluri manusia ni semua rindu nak taat Allah, nak sujud pada Allah, nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kadang-kala kita dibesarkan dalam suasana yang lalai. Kita tak boleh salahkan suasana, tak boleh salahkan keluarga, tak boleh salahkan masyarakat. Kelalaian ni adalah satu benda yang datang kepada dunia tanpa kita jemput, Masya Allah. Kalau kita tanam padi, naik dengan padi itu lalang, tumbuh sekali, Masya Allah. Tak payah tanam lalang ni. Lalai ni dengan zikir ni dia berlawan. Kan? Kalau kita berzikir, kadang-kadang lalai pun datang tengah semayang. Beria nak khusyuk ni. Kan? Kalau boleh hari ni nak semayang paling khusyuk. Tapi ujung-ujung terkandas juga kadang-kadang. Masuk je Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ujung-ujung syaitan curi ujung tu. Maka akhirnya semayang kita dalam keadaan berakhir dalam keadaan lalai. Dalam keadaan kita berusaha nak ingat Allah, dalam keadaan kita berusaha nak taat Allah, kelalaian juga datang, ujian juga datang. Sebab kita manusia. Sebab ujian inilah Allah Ta'ala bagi syurga pada kita. Siapa lulus ujian umur umat Nabi Muhammad SAW, daripada Nabi diutuskan jadi Rasul sampai dunia kiamat, ulama' kata tempohnya hanya antara asar sampai waktu maghrib. Pendek je tempoh keberadaan umat paling akhir ni datang ke alam dunia ni. Tapi kita dihantar oleh Allah ke dunia pada waktu manusia berada di puncak kelalaian. Akhir zaman ni makin dunia nak kiamat, makin banyak manusia lalai. Lalai ni lalai daripada apa? Yang pertama, lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala tak pernah lupakan kita. Kita ingat dia pun dia ingat kita. Kita lupakan dia pun dia tetap ingatkan kita. Kalau Allah lupa kita, malam ni memang tak makan malam lah kita. Kalau Allah lupakan kita,
habis kita kehidupan kita, Masya Allah. Hari ini kenapa kita boleh hidup dengan baik? Mata kita berkelip dengan baik. Nafas kita berjalan dengan baik. Sebab Allah Ta'ala tak pernah lupakan kita walaupun kita lupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bermula dengan lupa pada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu jadi golongan yang lupa pada Allah. Kerana natijah daripada kelalaian terhadap Allah, maka kita lupa nak buat baik pada diri kita walaupun tempoh kita berada di dunia sangat singkat. Hari-hari, Masya Allah, bila kita masuk pada waktu pagi, satu orang ulama beritahu, ma min yaumin idza syaqqa anhu fajruhu. Apabila fajar mula menyingsing tiap-tiap hari, setiap hari ada penyeru di langit menyeru, ana yaumun jadid, akulah hari baru dalam hidup kamu. Wa ala amalika syahid, aku datang menjadi saksi terhadap amalan kamu pada hari ini. Fa'utanim, rebutlah aku ini. Fa inni la a'udu fi hayatika ila yaumil qiyamah. Karena hari ini tak akan pernah berulang, tak pernah kembali dalam hidup kamu sampai hari kiamat. Ad-dunya salah satu ayam. Kehidupan dunia cuma 3 hari saja. Itu pun lalai juga. 3 hari pun payah nak ingat Allah. Yaumun qad madha, fala yabqa anka syai'. Hari yang pertama dalam hidup kita, daripada kita lahir sampai petang tadi, maghrib tadi, itu hari pertama, tak meninggalkan apa-apa lagi untuk kamu. Kalau baik, baiklah kita. Kalau buruk, buruklah kita. Orang meniaga belum lagi tutup kedai, petang-petang dia dah tahu dah hari ni meniaga untung ke rugi. Kita hidup di dunia ni, kita meniaga dengan Allah. Belum mati lagi, hari semalam kita dah tahu hari rugi ke hari untung. Tahun 2025 hampir meninggalkan kita semua. Tak lama lagi masuk 2026. Bagi orang yang ingat pada Allah, bagi orang yang taat pada Allah, datang tahun baru satu rahmat untuk dia. Panjang umur, insya-Allah ada rezeki, nak tambah solat lagi, nak tambah tahajud lagi, nak tambah cantik lagi baca Quran, nak tambah bagus lagi qiyamul lail. Saya mendengar Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, dia kata, aku nak latih diri aku istiqamah sembahyang qiyamul lail, bangun malam. Aku ambil masa 20 tahun nak dapat istiqamah tu, melawan nafsu ni. 20 tahun. 20 tahun dia terakhir dalam hidup aku dah menikmati kerehatan, ketenangan, kebaikan daripada qiyamul lail. Ulama dulu dia ambil peluang umur hidup ni untuk memperbaiki, melatih nafsu kita daripada ammarah jadi lawamah, jadi nafsu mutmainnah. Jadi jiwa yang tenang dalam beribadat pada Allah. Tetapi sebagian orang, Allah bagi dia umur panjang, berlalu dalam keadaan dia berazam, kalau dapat umur panjang lagi, saya nak habiskan semua umur saya dalam neraka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada satu soalan, satu teka-teki tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok dalam Al-Quran, orang yang taat kepada Allah ni akan duduk dalam syurga khalidina fiha abada. Duduk dalam syurga selama-lamanya. Dia taat pada Allah 60 tahun, tapi dia dapat syurga selama-lamanya. Kalau nak kira adil, memang tak adil lah. Kalau patut 60 tahun taat, 60 tahun juga duduk dalam syurga, lepas tu kena keluar pada syurga. Tetapi kenapa Allah bagi syurga selama-lamanya? Orang yang deraka pada Allah, dia deraka 60 tahun. Tapi kenapa dibakar dalam neraka selama-lamanya? Macam tak sama. Macam tak fair. Sebagian orang mengatakan begitu. Kenapa Allah kekalkan ahli syurga dalam syurga selama-lamanya walaupun ibadahnya cuma 60-70 tahun? Sebab apa? Orang soleh ni, dia berniat untuk taat kepada Allah seumur hidup dia. Kalaulah dunia ni tak kiamat, kalaulah dunia ni tak ada syurga dan neraka, pun orang soleh 1000 tahun pun dia akan tetap sembahyang. Walaupun tak ada kiamat. Di atas niat dia untuk taat kepada Allah selama-lamanya, Allah Ta'ala balas dia dengan syurga untuk duduk dalam syurga selama-lamanya. Ada pun orang kafir yang ingkar pada Allah, deraka pada Allah, ahli maksiat. Kenapa dia masuk neraka khalidina fiha abada? Kerana kalau dunia ni tak ada kiamat, tak ada neraka, tak ada syurga, orang kafir akan berazam untuk kekal istiqamah dalam kekufuran sampai bila-bila. Atas niat dan azam itulah Allah kekalkan mereka dalam neraka. Besar peranan niat ni. Sebab itulah kita azam untuk kita tahun 2026 ni,
Tahun untuk kita tinggalkan maksiat. Tahun untuk kita dekat kepada taat, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sanggup hidup berjauhan dengan Allah. Dosa ni menjauhkan kita pada Allah dan ketaatan mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadi golongan muqarrabin yang dekat dengan Allah. Setiap benda taat ini, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, buat baik ni bukan dekat akhirat esok baru dapat. Sebab itu hari ni ramai kita, terutamanya anak-anak muda, kita takut nak buat baik cepat-cepat. Bila orang tanya bila nak berubah, tunggulah dulu insya-Allah. Awal lagi ni, muda sangat lagi rasanya. Sebab kita ukur umur kita ni dengan umur orang lain. Kan? Dengan umur sebaya kita. Saya selalu cakap, dalam dunia ni makhluk paling pendek umurnya adalah seekor nyamuk, masya-Allah. Nyamuk sampai hidup 7 hari di dunia ni, seminggu umur dia. Tapi kalau tanya nyamuk, puas dah hidup ni? Rasa lama betul. Apa pengalaman kamu sebagai nyamuk? Banyak pengalaman saya. Habis rata darah orang, saya dah hisap. Darah menteri, darah raja, darah orang biasa, darah tok imam, pengurusi, semua dah kena sedut. Darah dia oleh nyamuk, masya-Allah. Tapi alhamdulillah panjang umur, tak mati sampai 7 hari. Alhamdulillah. Setiap kali dia kena tampar tu saya mengelak. Alhamdulillah selamat saya. Sampai akhir umur 7 hari saya pun mati. Hari 7 tu tiba-tiba dia jadi nyanyuk lah. Darah dah penuh dalam perut dia. Dia pun datang dekat tangan kita ni. Kita tiup pun dia tak nak lari lah. Hari tu memang hari mati dia lah. Kita pun pak sekali mati lah. Itulah riwayat hidup seekor nyamuk. Panjang sikit pada nyamuk, seekor lebah. Allah bagi lebah umur dia, jangka hayat dia 40 hari. Separuh perut lebah adalah perut, separuh lagi untuk memproses madu. Habis selesai lebah, seekor lebah menciptakan ataupun membuat satu sudu madu dalam hidup dia, maka habislah kerja dia, tanggungjawab dia, maka dia pun dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lebah cakap kat nyamuk, kesian kau ya, engkau dapat hidup 7 hari saja di dunia ni. Kami ni lama lah sikit dapat 40 hari. 40 hari tu bagi lebah banyak pengalaman you lebah. Banyak. Lebah keluluk dia kata kami ni main level-level bawah, bunga-bunga kat bawah-bawah je. Kalau madu tualang dia kata kami main level pucuk-pucuk atas tualang sana, atas gunung sana. Tanya lebah di Yaman, masya-Allah, kami buat lebah sarang kami dalam gua. Banyak pengalaman menghasilkan madu-madu yang terbaik, masya-Allah. Habis itu sekarang dah tua dah. Tak lama mati. Masya-Allah. Panjang sikit umur daripada lebah, seekor kuda, masya-Allah. Rasa-rasanya kuda di antara binatang yang panjang umur. 30 tahun. Umur dia separuh umur manusia. Separuh umur umat Nabi Muhammad SAW. Masya-Allah. 30 tahun, 40 tahun umur kuda, masya-Allah. Tanya kuda macam mana pengalaman hidup? Saya pernah jadi world champion. Saya pernah berlomba jadi nombor 1 dunia, masya-Allah. Banyak pengalaman. Sekarang kuda buat apa? Sekarang saya sudah pencit. Tak lama lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya-Allah. Itu riwayat hidup seekor kuda. Ditulis juga rekod dia. Ada catat. Masya-Allah. Panjang sikit pada kuda adalah umat baginda Muhammad SAW. Umur kita 60-70 tahun. Tanya pada kita, macam-macam rekod kita dapat, macam-macam pencapaian kita dapat. Kerja-kerjaan lagi banyak rekod dia. Tapi satu hari nanti kita akan tinggalkan dunia ni buat selama-lamanya. Panjang sikit pada umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Isa AS 200-300 tahun umur mereka. Lagi panjang daripada umat Nabi Isa AS, umat Nabi Musa AS 500 tahun. Tapi sejarah umat manusia paling panjang umur adalah umat Nabi Nuh AS 800-900, paling tinggi 1000 tahun umurnya, masya-Allah. Tapi Allah beritahu, panjang mana pun hidup kamu. Kita pun menyanyi dulu-dulu kecil-kecil, masya-Allah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apalah gunanya. Umat Nabi Nuh AS hidup 1000 tahun, tapi kalau hidup di dunia deraka pada Allah, lalai pada Allah, tak ada guna sama sekali hidup kita. Walaqad dhara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins.
Kami telah penuhkan dalam neraka Jahannam ini di kalangan manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami bagi hati, aset yang paling hebat, digunakan untuk berjaya di dunia ini, tapi dia tak gunakan hati dia untuk melihat kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kami bagi mata, boleh melihat kebaikan, kebenaran. Kita dah tengok di depan mata kita, yang taat semua berjaya, yang ingkar semuanya gagal di dunia ni, tapi masih memilih jalan keingkaran. Dah tengok kawan-kawan kita yang langgar perintah Allah, hidup mereka menderita, hidup mereka sengsara, tapi kita tetap nak pilih jalan itu juga. Kita tengok orang buat baik, hidup dia bahagia, tapi kita tak nak tiru jalan itu. Jalan para Nabi, Siddiqin, Syuhada, Solihin, tak ramai yang nak ikut. Masya Allah. Maka tuan-tuan rahmat Allah, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga, tapi tak nak mendengar kebenaran. Sebab itu hari ini, kunci satu orang nak dapat hidayah di dunia ni adalah suka mendengar berita-berita baik. Minat nak dengar ni satu benda yang baik lah. Kalau tuan-tuan diberikan oleh Allah satu perasaan, saya suka dengar ceramah, Masya Allah. Suka dengar tazkirah. Rajin nak mengkaji. Semangat nak mendengar benda baik ni, Allah telah beritahu, fabashshiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Berilah khabar gembira kepada hamba-Ku yang suka mendengar benda baik dan mengikuti pesanan yang terbaik untuk dipelajari. Ulaika alladzina hadahumullah. Itulah golongan akan mendapat hidayah daripada Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Itulah golongan yang bijaksana di sisi Allah Ta'ala di dunia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, penyakit yang paling besar saya sebut tadi adalah kelalaian. Bila kita lalai, kita buat maksiat. Bila kita buat maksiat, kita akan dapat 5 azab di dunia ini, sebelum kita dapat azab sengsara di alam akhirat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, inna lisayyiati, bagi dosa yang kita buat ini, zulmatun fil qalbi, hati kita akan gelap, wasawadun fil wajhi, muka kita akan hitam, kesan dosa ni melekat di wajah kita. Waliyazubillah. Dan dia kata, wa dha'afatan fil badan, badan menjadi semakin lemah dengan dosa. Wa dhiqatan fil rizki, rezeki kita menjadi sempit. Dan disebabkan dosa dan maksiat ini, wa bughdatan fi qulubil khalaik, Allah campak rasa benci di hati makhluk kepada kita. Kita tak perasan, tiba-tiba kita tengok apa sebab semua manusia benci kat saya. Sebab apa tuan-tuan? Kita tak perasan dosa ni menarik murka daripada Allah, dan bila Allah murka pada kita, Allah telah ubah hati semua orang yang sayang pada kita tiba-tiba jadi benci. Tetapi sebaliknya kebaikan yang kita buat, bila kita buat baik, bila kita ingat pada Allah, automatik Allah Ta'ala akan buka pintu hati kita untuk buat kebaikan. Kalau kita lupa pada Allah, lalai, Allah Ta'ala lorongkan hati kita buat maksiat. Hari ini semua orang yang buat dosa ni kerana dia sangka Allah tak ada dengan dia. Allah tak nampak dia buat dosa. Sebab itu nanti di hari kiamat, Allah Ta'ala suruh kulit manusia bercakap. Kulit manusia ni akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita habis rekod dosa dia buat. Waktu itu, hamba Allah ni bercakap dengan kulit dia. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kenapa engkau orang jadi saksi untuk ugikan saya? Patut engkau kulit aku, kau berceritalah benda yang menguntungkan aku. Kita marah kulit kita nanti di hari kiamat. Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'. Yang bagi kami boleh bercakap adalah Allah. Allah boleh bagi segala benda boleh bercakap. Di hari kiamat nanti tembok ni bercakap dengan Allah. Kapek tempat kita buat ibadat ni akan jadi saksi di hari kiamat. Saya pergi buat umrah, Masya Allah, pergi ke perkampungan Bani Haram di Madinah sana, dekat perkampungan Bani Aus, tempat rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah. Di sana sebelah dengan kampung dia terdapat kabilah Bani Salamah. Mereka di satu hari minta izin pada Nabi SAW, ya Rasulullah, rumah kami jauh sangat dengan Masjid Nabawi. Nak ulang alik sembahyang Jumaat tiap-tiap minggu jauh. Kadang-kadang banjir, bila banjir kami tak boleh nak lintas, nak pergi masjid. Bolehkah kalau kami pindah sikit rumah kami dekat dengan masjid? Masya Allah, dekat Masjid Nabawi kebetulan ada satu kawasan kosong kat situ, tanah kosong. Kami nak pindah sana ramai-ramai.
Nabi kata, duduk tetap di kampung kamu, berjalan kaki pergi masjid. Diarukum tuktab atharukum, rumah kamu akan menulis jejak langkah kamu, perjalanan kamu datang ke masjid ini, tapak kaki kamu tu akan ditulis di hari kiamat nanti. Berkenaan dengan kabilah itulah Allah turunkan ayat dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kamilah yang menghidupkan benda yang mati, dan kami akan tulis ma qaddamu, amal yang kamu telah kerjakan, wa atharahum, dan kesan-kesan daripada amal soleh atau amal yang buruk, kami yang tulis, Masya Allah. Kekal di hari kiamat nanti. Semua akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi tempat kita duduk ni akan cerita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala laporan tentang kita, Masya Allah. Masjid ni, tapak ni akan cerita kepada Allah Ta'ala. Berapa banyak kita memakmurkan masjid. Berapa banyak kita hidupkan rumah Allah Ta'ala. Berapa banyak aktiviti kita buat. Semua akan diceritakan oleh masjid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah orang yang mana rekod dia diceritakan rekod yang baik-baik semua. Tanah cerita yang baik-baik tentang kita. Kulit kita cerita yang baik-baik tentang diri kita. Peha kita belah kiri adalah makhluk pertama bercakap depan Allah Ta'ala, cerita tentang siapa diri kita. Di hari kiamat nanti tak perlu cerita. Saya ada seorang kawan di Padang Ruqyah, Masya Allah. Sebelum pergi jumpa dia, tak payah cerita apa-apa. Nanti baca Ruqyah automatik, dia cerita sendiri, Masya Allah. Dan di hari kiamat nanti, tak payah cerita siapa kita pada Allah Ta'ala. Kita orang baik ke kita orang jahat. Nanti kita duduk dalam kandang mahkamah Allah. Allah Ta'ala akan keluarkan segala rekod kita daripada awal kita lahir sampai kita mati. Catatannya ada 99 buah buku catatan mencatat dosa pahala kita. Hari ini kita bercakap ikut suka kita je. Kan? Mulut kita nak suka cakap. Tapi sebenarnya tuan-tuan mulia, kiraman katibin ni duduk di kiri kanan kita ni, kita ingat bau kanan bau kiri. Sebenarnya dalam hadis sebut di gigi apa ni? Gigi taring kanan, satu malaikat duduk. Gigi taring kiri ni, seorang malaikat duduk. Setiap patah perkataan keluar daripada mulut kita, semua tercatat. Lebih-lebih lagi ibu-ibu semua, Masya Allah. Orang kata geng-geng psikologi ni cakap apa? Orang perempuan bercakap 30 patah perkataan, 30,000 patah sehari. Wallahualam. Lelaki bercakap 8,000 patah sehari. Tapi ada juga lelaki yang cakap banyak pun ada juga. Kita mula bercakap dengan dia, dia seorang bercakap 3 jam. Ada juga lelaki yang kuat bercakap. Alangkah baiknya kalau perkataan kita tu semua mengajak manusia kepada kebaikan, nanti ditulis setiap patah perkataan. Kata Nabi SAW, sentiasa seorang lelaki bercakap dengan perkataan yang baik, sehingga dia tak perasan perkataan dia tadi sangat membanggakan Allah. Gara-gara sepatah perkataan itu, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Sentiasalah seorang lelaki bercakap benda buruk. Hari ini dalam TikTok banyak orang bercakap benda buruk. Cerita keburukan orang, buka sana, buka sini. Cerita buruk je hari-hari. Sampai dia tak perasan ke tahap mana dia telah berbicara. Dia tak perasan dah. Dia terlanjur. Gara-gara sepatah perkataan itu, dia tergelincir ke dalam api neraka yang dalamnya 70 tahun perjalanan, Masya Allah. Kan? Neraka ni dalam. Satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba terdengar dentuman yang sangat kuat. Gegaran, bergegar Madinah masa itu. Nabi SAW tanya pada para sahabat, tahukah kamu bunyi apakah itu? Sahabat Nabi kata, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul mengetahui. Kita telah bunyi seketul batu yang jatuh daripada tebing neraka Jahannam, jatuhnya 70 tahun yang dulu, baru hari ini sampai ke dasar. Itu bergegar tu. Tuan-tuan mulia, jangan kada sepatah perkataan Allah lemparkan kita ke dalam neraka yang sedalam-dalamnya, Masya Allah. Sebab itulah hari ini, Masya Allah, kenapa kita bercakap sia-sia banyak ni? Sebab kita lalai pada Allah Subhanahu Wa Taala, lupa pada Allah. Yang lupa, yang kedua lupa kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Allah bagi kat kita. Allah SWT beritahu, sanurihim ayatina fil afaq. Sentiasa kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Ini banjir ni, Masya Allah. Nampak tak kebesaran Allah masa banjir ni? Kan? Orang KL tak pernah terfikir akan berlaku banjir, Masya Allah. Sekarang ni KL pun dah banjir. Dulu Shah Alam tak banjir. Shah Alam pun dah boleh banjir. Kan?
banjir ni bukanlah disebabkan orang sana tak baik. Tapi kadang-kadang dosa kita beramai-ramai ni kita buat, tak ada orang cegah, tak ada orang dakwah, maka lama-kelamaan bila datang musibah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah satu ujian yang datang bukan menimpa orang yang jahat semata-mata, yang zalim, tetapi Allah Ta'ala bila datang azab Allah, yang baik pun kena, yang terlibat pun kena juga, Masya Allah. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, hari ni kita nak rawat. Masya Allah. Ulama beritahu di sana ada beza. Habiskan satu lagi. Lupa pada Allah, lupa pada tanda-tanda kebesaran Allah. Allah hantar banjir itu peringatanlah untuk kita orang Malaysia. Kalau orang Jepun, Allah hantar gempa bumi. Allah hantar taifun. Bila goyang bergegar tu, tahulah itu teguran daripada Allah. Kembalilah pada Allah. Allah bukan nak azab kita. Satu benda yang sepatutnya umat akhir zaman hari ini bersyukur pada Allah. Ulama kata, ketika mana Allah mengakhirkan hayat kehidupan seluruh umat yang deraka pada Allah, sebelum kita diazab dengan azab, umat Nabi Nuh diazab keseluruhan, tak tinggal seorang pun yang deraka pada Allah, melainkan 82 orang saja yang selamat. Selainnya semua mati dalam banjir, hatta anak Nabi Nuh AS. Tetapi kemuliaan untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah berjanji Allah Ta'ala tidak akan azab umat akhir zaman, tetapi Allah tukar azab itu dengan fitnah. Umat akhir zaman adalah umat yang berhadapan dengan fitnah, walaupun azab tak datang, tapi ujian akhir zaman, fitnah akhir zaman sangat berat. Tapi Allah SWT beritahu, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kamu sangka Allah Ta'ala itu lupa terhadap dosa-dosa yang dibuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum. Allah hanya tangguhkan sedikit masa, berikan ruangan pada mereka sampai hari kiamat saja. Allah Ta'ala akan bagi segala-galanya di sana. Sebab itulah Masya Allah, kita jangan lupa pada Allah. Punca kita buat dosa kena lupa pada Allah. Yang kedua, jangan lupa kepada tanda-tanda yang Allah bagi. Peringatan hujan ribut tu. Malaysia pun sebenarnya dah ada gegaran sikit-sikit, gempa bumi dah boleh datang sikit-sikit. Kalau kita lalai, kita bimbang, Masya Allah. Datang ujian yang kita tak jangka-jangka, Masya Allah. Afamin al-qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk satu kampung merasa tenang, datang ujian daripada kami, azab daripada kami di saat mereka sedang nyenyak tidur, tiba-tiba datang, Masya Allah. Awamin al-qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Waktu duha tengah main-main. Saya pergi ke Aceh, tuan-tuan, Masya Allah, selepas tsunami dulu. Dia kata masa berlakunya tsunami itu, Gubernur Aceh dengan penduduk Aceh waktu itu sedang ada sebuah permainan sukan lah waktu itu. Bukan dia orang tak baik, dia orang baik. Mudah-mudahan yang gugur syahid tu, yang terkena hujan tu, yang mati semua mati sebagai syuhada. Kita pun hari ni insya-Allah nak menggerakkan Masya Allah misi bantuan ke Aceh. Kita kumpul duit bantu orang yang sedang diuji, yang sedang kesedihan, yang hilang rumah tangga. Tapi nak beritahu pada kita, ujian datang dalam keadaan kita tak sedar, tak bersedia, datang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan kelalaian sebagian daripada orang. Yang ketiga, Masya Allah, lalai ini adalah manusia selalunya lalai terhadap mati. Dan lalai terhadap, Masya Allah, kematian, dan lalai terhadap kehidupan di alam barzakh sana. Disebabkan itu hari ini, Masya Allah, manusia menambahkan lagi dosa, menambahkan lagi maksiat, kelalaian. Kadang-kadang Masya Allah menyebabkan dia rasa dia tak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makin bertambah lagi maksiat dan dosa. Sebab itu di sana ulama beritahu ada 3 beza. 1 lalai, 1 lupa, 1 zikir. Apa beza? Manusia ni memang pelupa. Kalau kita memang terlupa nak buat baik, itu memang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Rufi'a min ummati al-khata' wa nisyan. Allah angkat daripada umatku tersilap dan terlupa. Kalau terlupa, Alhamdulillah, tak apa. Bahkan lupa itu satu rahmat daripada Allah Ta'ala. Kalau kita tak ada lupa sama sekali, kadang-kadang kita ni payah nak move on daripada masalah yang kita hadapi. Allah bagi kita lupa. Malam tidur, pagi esok lupa dah masalah kita yang berlaku semalam. Alhamdulillah, kita boleh teruskan kehidupan kita. Lupa pun satu rahmat. Yang masalah ni tuan-tuan adalah ghaflah, lalai. Lalai ni kita sengaja memilih jalan untuk lupakan Allah Ta'ala. Lupakan perintah-perintah Allah.
lupa waktu sembahyang, lupa waktu ibadat. Ya, Masya Allah, itu kelupaan. Tetapi ubat bagi lupa ni, lalai ni adalah zikir. Sebab itulah hari ini kita nak melatih untuk kita menyelamatkan diri kita daripada kelalaian dan kealpaan adalah dengan cara kita berzikir pada Allah SWT. Masuk waktu solat azan. Belum lagi ya. 2 minit lagi. Jadi untuk itulah Masya Allah, untuk lepaskan diri kita daripada kelalaian dan kelupaan, maka kata ulama, ubatnya adalah zikir. Allah Ta'ala larang kita dalam Quran, wala takum ma'al ghafilin, wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu jadi orang yang lalai. Masya Allah. Kenapa dosa tak diazab? Orang lalai diazab oleh Allah. Tapi orang yang lupa tak diazab oleh Allah, kerana lupa itu tidak termasuk dalam taklif. Orang terlupa dia tak termasuk dalam taklif. Sebab itu kalau orang tanya, kalau kita terlewat sembahyang dalam keadaan kita ni jaga, maka Nabi SAW itu laisa tafrid fin naum. Kalau kita terlewat solat kerana kita tertidur, itu dimaafkan oleh Allah. Innamat tafridu fil yaqazah. Dalam keadaan kita hari ni tengah elok-elok, segar-segar, tiba-tiba terlepas sembahyang zuhur, itu memang kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam keadaan jangga. Kalau dalam keadaan tidur tidak ada masalah. Allah Taala kesian dekat kita, terlupa dan tersilap, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seandainya dipaksakan. Apa tanda lalai? Ulama beritahu min alamatil ghaflah, antara tanda kelalaian at-takasul an ta'ah, bermalas-malasan dalam mentaati perintah Allah. Malas nak sembahyang, malas nak berzikir, malas nak baca Quran, jadi malas. Bahkan ulama kata malas ni tak satu penyakit yang tak ada ubat adalah malas. Masya Allah. Semua penyakit dalam dunia ada ubat, tapi malas ni tak ada ubat. Kan? Malas daripada ibadat, itu tanda hati kita sedang lalai. Ulama kata, bahkan Al-Quran Allah sebut, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang lupa berzikir pada Allah, maka kami hantar syaitan menguasai hatinya. Qarin datang. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Kerja syaitan menghalang kita nak buat baik. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia menganggap dirinya dalam petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi laluan pada azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulama menceritakan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang tanda-tanda lalai. Nak tahu kita termasuk orang yang lalai ataupun tidak? Yang pertama sekali adalah malas dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Malas dalam beribadat ni adalah sifat orang munafik. Yang mana Nabi SAW dalam Al-Quran, Allah SWT beritahu, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik ni mereka menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Allah juga menipu mereka. Maksudnya Allah Ta'ala membiarkan mereka dalam kelalaian. Itu tanda Allah Ta'ala biarkan mereka dengan tertipu dengan diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila salah, apabila mereka berdiri untuk menunaikan salat, qamu kusala, berdiri pun dalam keadaan malas, tak bersemangat. Yura'unan nas. Sifat solat orang munafik ini, berdiri dalam keadaan malas, sembahyang dalam keadaan riak, nak tunjuk pada manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila, sepanjang sembahyang daripada awal sampai akhir tak ingat Allah melainkan sedikit. Yang ayat yang akhir ni yang kita risau ni, takut terkena juga kat kita ni tuan-tuan. Sebab tu kalau tak latih zikir di luar solat, konsentrasi di luar solat, payah nak khusyuk di dalam sembahyang. Lebih-lebih lagi, Nabi SAW beritahu, di antara tanda dunia nak kiamat, di akhir zaman nanti, diangkatkan ilmu pengetahuan daripada dunia. Kita ingat ilmu yang diangkat. Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu beritahu kepada Sayyidina Jubair bin Nufair radhiyallahu ta'ala anhu, tahukah kamu apakah ilmu yang pertama akan diangkat daripada dunia ni? Ilmu yang pertama diangkat daripada dunia adalah khusyuk di dalam solat. Sehingga engkau akan dapati dalam satu jemaah sembahyang yang ditunaikan dengan berjemaah seramai-ramai itu, tidak ada seorang pun yang mampu khusyuk 100% di dalam solat. Ini yang kita takut. Kita ingat kita orang beriman, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, solat kita termasuk salatul munafiqin, solat orang munafik. Masya-Allah. Solat orang beriman ni, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman adalah orang yang khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk dalam sembahyang ni 50% ke atas, baru termasuk orang yang khusyuk. Kalau 50% ke bawah,
tak termasuk dalam kategori khusyuk. Kalau tak, itu kena sikit usaha lah. Macam mana nak dapatkan khusyuk dan sembahyang, kita kena struggle sikit. Tak boleh biarkan hidup kita ni, seumur hidup 60 tahun, sembahyang kita termasuk sembahyang yang lalai. Masya Allah. Itu kita takut. Masya Allah. Yang kedua, tanda kelalaian, hati kita dah mula lalai, iaitu istisgharul muharramat wa tahawun biha. Menganggap kecil benda-benda yang diharamkan dan bermudah-mudah dalam melakukan benda haram. Makan benda haram menjadi ringan. Dosa yang besar pun kita anggap kecil. Sebab itu Nabi SAW beritahu beza antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang beriman, dia menganggap dosa yang dilakukan itu seperti batu yang besar nak jatuh daripada atas bukit menimpa di atas kepala dia. Orang beriman dia akan anggap tak ada dosa kecil, semua dosa besar belaka. Kan? Sebab dosa kecil pun kalau buat istiqamah hari-hari, jadi dosa besar. Dan dosa besar pun kalau kita bertaubat, maka kita diampunkan dosa kita. Tidak ada dosa besar bersama dengan taubat. Tidak ada dosa kecil beserta dengan istiqamah mengerjakannya. Tapi orang-orang yang jahat, kata Nabi SAW, innal fajir yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfi. Orang yang jahat, dia buat dosa tapi dia rasa macam lalat hinggap di hidung dia, di tepi macam tu sikit je. Masya Allah. Itu kita kena tengok. Bila diri kita buat dosa besar pun tak rasa apa-apa, maka berarti di waktu itu kita dalam bahaya, kita dalam mood kelalaian. Masya Allah. Masya Allah. Yang seterusnya, Masya Allah, alifa ma'siyatin wa mahabbatin wal mujaharah biha. Tanda kita lalai ni, kita dah mula seronok buat maksiat. Dah mula ketagih. Kalau dulu baru nak cuba-cuba, sekarang ni dah mula syok pula. Dan cintakan dosa. Dan ada orang disampai tak, dia bukan lagi buat dosa, dia berbangga-bangga dengan dosa dia buat. Nabi SAW bersabda, kullu nas mu'afa, kullu ummati mu'afa. Setiap pendosa di kalangan umatku akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Illal mujahirin, melainkan orang yang berbangga-bangga menunjukkan dosa dia. Ini berapa banyak orang, dia buat dosa, dia buat jahat, dengan terang-terang dia promote pada orang lain. Ajak sama-sama. Ajak murtad dengan dia. Ajak buat dosa besar, berzina dengan dia. Ada orang hidup di dunia ni, tahu umur dia pendek, dia menganjurkan aktiviti baik. Malam ni pengurusi masjid, surau, dapat pahala iktikaf, semua ahli jemaah. Dapat pahala majlis ilmu, semua ahli jemaah. Orang bijak, dia mampu, dia tahu dia tak mampu nak buat amalan soleh banyak-banyak, dia anjurkan kebaikan, dia akan dapat pahala menyertai. Tapi ada di dunia ni manusia, dia dalam buat jahat, dia pula menganjurkan pesta-pesta maksiat. Masya Allah. Dia dapat dosa semua orang yang ikut perbuatan dia tadi. Balik ke alam akhirat, dosa dia, Masya Allah. Saya selalu cakap, kenapa Allah Ta'ala buat di dunia ni, setiap dosa tulis satu. Setiap pahala daripada 10 hingga 70 hingga 700 hingga 700,000 kali ganda, ada pahala yang kita buat, Allah tulis pahala bighairi hisab. Tak boleh bilang pahala dia. Itu pahala sabar. Baca Quran satu huruf dapat 10. Kebaikan kita buat, Allah angkat daripada 10 ke atas. Dosa satu je. Tapi peliknya dalam keadaan begitu pun, balik ke hari akhirat nanti, ramai juga yang dosa je lebih berat daripada pahala. Itu yang kita tak boleh fikir tu. Patutnya kita dah dapat advantage. Allah dah support kita, Allah tolong kita. Semua amal kebaikan kita buat, 10 pahala. Paling lekeh 10. Sembahyang berjemaah 27. Bersedekah 700 ringgit, Allah kira 700. Allah bagi Lailatul Qadar lagi kat kita. Ibadat semalaman dapat 83 tahun 4 bulan. Pahala sabar tanpa hisab. Tapi anehnya, balik ke hari akhirat, ramai juga orang masuk neraka. Itu yang tak boleh faham. Sebab ada juga manusia, dia tak buat dosa banyak, tapi dia menganjurkan pesta maksiat. Maka semua orang ikut dia, dapat dosa yang melimpah-limpah. Masya Allah.
Ada orang mati hidup di dunia buat sedekah jariah. Tapi ada orang dibuat dosa jariah. Dosa yang bila dia dah mati pun, dosa tu masih ada orang follow lagi. Berkekalan dosa dia. Ada orang, dia dah meninggal dunia macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Semua orang perempuan masuk Islam dapat masuk dalam akaun Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kerana dia wanita pertama berdakwah dalam dunia. Orang lelaki masuk Islam semua dapat dalam akaun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebab Abu Bakar orang pertama beriman pada Allah Taala. Semua dosa pembunuhan di dunia ni masuk dalam akaun Sayyidina Qabil, anak Nabi Adam AS. Bayangkan dosa bunuh orang. Nabi kata tidak ada pertumpahan darah yang berlaku di dunia ni melainkan dosanya akan masuk dalam akaun Qabil, anak Adam AS. Kenapa? Dia orang pertama yang menghidupkan dosa, yang mencetuskan dosa membunuh orang manusia ni. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab itu kita hari ni kalau umur kita pendek, tolonglah kita anjurkan benda baik. Buat benda baik besar-besaran. Biar orang ramai selawat pada Nabi. Biar ramai orang baca Quran, hafal Quran. Biar ramai orang duduk dalam majlis ilmu. Kita tak mampu nak buat banyak-banyak, kita ajak kawan-kawan buat, kita dapat pahala besar-besaran. Durian runtuh pahala kita dapat. Itu orang cerdik. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi SAW beritahu semua dosa yang dilakukan oleh umatku akan dimaafkan melainkan orang yang berbangga-bangga dengan dosanya. Wa inna minal mujaharah, salah satu daripada tanda berbangga dengan dosa, ayya'mal ar-rajula bil-laili amalan. Pada satu malam dia buat satu dosa pada tengah malam. Allah dah tutup dah dosa dia tu, patutnya buat dosa tengah malam. Ulama kata malam ini adalah pesta bagi orang yang soleh untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Malam ni seronok beribadat, qiyamul lail. Tapi bagi orang yang lalai, malam ni adalah pesta untuk dibuat maksiat. Allah dah tutup dah. Allah buat malam ni gelap. Kenapa? Nak tutup dosa yang hamba dibuat di tengah malam. Supaya nanti bila dia bertaubat, tak ada orang tahu, selesai dah. Untuk umat Rasulullah ni, Allah tak buat macam umat dulu-dulu. Umat dulu-dulu kalau dia buat dosa tengah malam, pagi besok, Allah tulis di muka pintu dia, malam tadi kamu ni, tuan rumah ni buat dosa. Bini dia buka pintu pagi besok, memang kena ketuk, kena beduk dengan isteri dia. Malam semalam awak pergi sana awak buat maksiat malam tadi Anak dia tahu, isteri dia tahu, orang kampung dia tahu. La haula wala quwata illa billah. Bertaubatlah, ittaqillah ya Allah. Takutlah pada Allah, wahai hamba Allah. Kau buat dosa semalam itu kat pintu rumah kau tu ditulis. Kan? Bukan tulis dosa sekali dengan kifarat dia. Kalau kau nak bertaubat, ini dia punya denda dia, Masya Allah. Itu zaman dulu. Umat Muhammad SAW, kita buat dosa, Allah dah tutup. Kan? Jadi janganlah kita pergi buka pula. Nabi SAW beritahu antara tanda berbangga dan nak berbangga dengan dosa ni, pada malam dia buat dosa, berpagi-pagi, kemudian Masya Allah, wa qad satarahullah, Allah dah tutup dosa dia malam semalam, fayaqulu ya fulan, dia cakap kat member dia, wahai si fulan, amil tu kadha wa kadha, malam tadi amil tul barih kadha wa kadha, malam tadi aku buat dosa memang baik. Show on, kata. Kan? Aku buat dosa gini-gini. Wa qad bata yasuru rabbahu, dia sepanjang malam Allah tutup dia punya dosa kegiatan dia tadi. Tapi berpagi-pagi dia buka di hadapan manusia apa yang ditutup oleh Allah Ta'ala. Hadis muttafaqun alaih. Orang macam ni tak akan diampunkan dosanya di sisi Allah Ta'ala. Jangan cerita kat orang dosa kita buat. Tutuplah kita dengan Allah. Jangan cerita dengan kawan-kawan. Sebab kelalaian, kata ulama, ada beberapa sebab. Tadi cerita tentang tanda-tanda lalai. Ada sebab kenapa kita jadi lalai. Yang pertama, dia kata al-jahlu billahi ta'ala, kerana manusia tak kenal Allah Ta'ala. Allah beritahu tentang diri dia. Innallaha alimul ghaib wa syahadah. Allah tahu benda ghaib dan benda yang nyata. Dalam dunia ni tak ada benda yang tersembunyi daripada Allah Ta'ala. Buatlah dosa. Kan? Sayyidina Luqman Al-Hakim bagi tahu pada anak dia, ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin, kau buatlah dosa min habatin min khardalin, walaupun sebesar biji sawi, fatakun fi sakhratin, engkau bersembunyi buat dosa tu dalam batu,
au fis samawat, engkau bersembunyi buat dosa di langit, tak ada orang nampak. Ya'ti bihallah, di hari kiamat nanti semua dosa itu Allah hadirkan depan kamu. Di pada mahsyar esok kita masuk dalam kandang mahkamah Allah. Kata Nabi, ma minkum illa sayukallimu rabbuh. Tidak ada seorang di kalangan kamu melainkan wajib bersoal jawab dengan Tuhan dia. Laisa bainahuma terjemahan. Tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah. Kita seorang bercakap. Dekat dunia kalau kita ada masalah, kita panggil lawyer bagus-bagus. Bila wartawan tanya, talk to my lawyer. Talk to my lawyer. Kita tak boleh cakap. Kalau lawyer kita cakap tepat, kita cakapkan salahkan, kantoi pula. Hari kiamat nanti tak ada lawyer kita nak hire. You sendiri pandai-pandai buat, pandai-pandai tangguh, pandai-pandai jawab depan Allah Ta'ala. Hari itu manusia nak jumpa dengan Allah pun pucat lesi, menggigil. Nak berjalan kaki, nak pergi kandang mahkamah Allah tu, nak terjatuh, nak gugur lutut kita ni tuan-tuan. Takutnya nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari itu tuan-tuan mulia, kenapa kita buat dosa? Allah telah beritahu, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Apa yang menyebabkan kita buat dosa banyak? Sebab kita sangka Allah tak tahu kebanyakan dosa yang kita buat. Daripada manusia memang kita boleh sembunyi. Isteri kita tak tahu kita buat. Anak kita tak tahu kita buat. Orang kampung kita tak tahu. Tapi Allah sentiasa mengetahui. Cuma dekat dunia ni ujian. Kita rasa macam Allah tak nampak, tapi Allah nampak. Kita lebih takutkan kamera CCTV. Bila ada kamera CCTV, kita pun jadi baik. Kan? Sopan je dalam masjid. Cuba tak ada CCTV. Melompat. Sebenarnya tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala Raqib. Allah Ta'ala ni sentiasa memerhatikan kita ni tuan-tuan 24 jam. Kita tidur pun Allah perhati kita. Kita dalam jamban pun Allah perhati kita. Tempat kerja pun Allah perhati kita. Di rumah pun Allah perhati kita. Sebab itu hari ini usaha atas iman perlu dijalankan. Kenapa tuan-tuan boleh hari ini umat Islam, masalah kita kenapa kena buat usaha atas iman? Manusia ni hari ini umat Islam dianggap Allah ni ada kat masjid je, Masya Allah. Sebab tu kat masjid semua orang tak tipu, tak khianat, tak buat dosa kat masjid. Tapi keluar masjid pergi tempat kerja, dia pandai pula menipu. Jadi Allah tu cuma ada kat masjid saja. Ada setengah orang dianggap Allah ni ada dekat Mekah je. Dekat Mekah bila dia pergi, ya Allah jadi wali tuan-tuan. Pukul 1 pagi dia dah pergi sembahyang tahajud dah. Dia tanya mutawif, ustaz tak nak pergi ke? Dah pukul 1 dah ni. Wow, kata awaknya pergi sembahyang. Ini dekat Mekah, Masya Allah. Tapi bila balik kampung dia, itu masalah dia. Kan? Tak nampak batang hidung dekat masjid. Itu kita takut. Lepas kita pesan, Allah bukan dekat Mekah je dek. Allah dekat mana-mana. Sebagaimana kita datang awal sembahyang berjemaah di masjid di Mekah ni, sepatutnya di kampung kita pun sama juga. Allah ada di mana-mana. Hari ini sebagian orang kalau tak baru satu iman, pergi Mekah dia jadi warak, balik kampung dia jadi lain pula, Masya Allah. Ada umat Islam dia jadi wali di bulan Ramadan, Masya Allah. Di bulan Ramadan dah dekat ni. Nanti keluar segala karamah dia. Bulan lain tak pernah baca Quran, tiba-tiba boleh pandai pula khatam Quran 3-4 kali bulan Ramadan. Tapi bulan lain langsung tak sentuh Quran. Malam bulan Ramadan kita boleh bangun malam, tahajud. Bulan lain tak boleh buat. Kita kena bina iman kita dalam hati kita, keyakinan pada Allah di mana pun kita berada. Bukan di bumi Mekah pun, bukan di bumi Haramain. Kita di Afrika, kita di Jepun, bumi orang kafir. Pun kita tak buat dosa, sebab di mana pun adalah bumi Allah Ta'ala, di mana pun Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Siapa yang kenal Allah, dia tak akan lalai daripada Allah, dia tak akan berani buat maksiat di mana pun dia berada. Yang kedua sebab lalai ni, kata ulama, hubbud dunya wal insyighal bit takasur. Cinta dunia dan sibuk mengumpulkan harta. Sebab itulah kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, hari ni kita heran tengok satu orang manusia punya kenal dunia ni. Dia kata kalau dia campak duit dirham daripada satu tangan dia ke belah sini, dia tahu berapa berat duit perak tu, Masya Allah. Dia tahu ini berapa beratnya. Tapi dia tak erti sembahyang dengan sembahyang yang baik. Sembahyang elok-elok tak erti. Tapi nilai dunia, harga getah dia tahu, harga kelapa sawit, I tahu you tak boleh kelentong I dalam urusan dunia ni. I tahu everything.
Dia tahu segala-galanya. Allah kata ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Nilai dunia tahu. Tapi nilai amal, nilai akhirat, nilai satu subhanallah dia tak tahu. Nilai satu huruf Quran dia tak tahu. Nilai pahala beribadat dia tak tahu. Dia tak tahu apa ganjaran yang Allah sediakan untuk dia di hari akhirat. Dia tak nampak syurga. Dia nampak dunia ni. Duit dia nampak. Masya Allah. Keluar tanda ringgit dekat mata dia. Masya Allah. Nampak begitu sekali. Mata duitan. Masya Allah. Tapi akhirat dia tak nampak. Nilai satu subhanallah dia tak tahu. Satu subhanallah, nilai dia lebih besar daripada 7 petal langit dan bumi. Masya Allah. Nilai semayang sunat sebelum subuh lebih berharga daripada dunia dan sisi-sisinya. Sekira-kira kalau dia tertinggal semayang subuh, sunat subuh, bukan semayang subuh, sunat subuh pun dia menyesal. Sahabat Nabi sebab tu kalau tertinggal terlewat takbiratul ula, menangis, para sahabat sedih. Bad mood pada hari ni. Sebab apa bad mood? Hari ni terlepas takbiratul ula. Apa dosa saya buat? Sampai Allah Ta'ala tak pilih saya semayang takbiratul ula. Kalau tertinggal solat berjemaah, seminggu sahabat tak lalu nak makan, tak nak sembah dengan siapa-siapa. Satu orang budak, Masya Allah, dia ni baru dapat hidayah, Masya Allah. Dia mula istiqamah, semayang dengan bersugi gigi, Masya Allah. Satu hari imam tengok, kenapa dek menangis ni dek? Dia kata, saya menangis, Tok Imam, hari ni saya tertinggal sugi kat rumah. Apa masalah? Imam kata, Zuhur tak dapat sugi, asalkan bawa lah kayu sugi. Dia kata, memanglah Tok Imam cakap macam tu. Siapa boleh cover kerugian saya hari ni sembahyang Zuhur 70 kali ganda sepatutnya dengan sugi gigi. Sembahyang saja lebih bernilai, lebih berkualiti, disebabkan tertinggal kayu sugi. Saya tak dapat pahala kelebihan 70 kali ganda lebih afdal solat dengan bersugi gigi tanpa bersugi gigi. Kalau iman dah ada dalam hati kita, insya-Allah nilai akhirat, nilai amalan, nilai ibadat ni bertahta di hati kita. Tapi kalau iman tak diusahakan, tak apalah, tak apalah. Tak sembahyang tahajud malam ni tak apa, malam besok ada lagi. Tak khatam Quran kali ni tak apa, tahun depan ada lagi. Dia taswif, dia tangguh-tangguhkan buat benda baik. Syaitan, dia tahu nak halang kita buat baik tak boleh, tapi aku boleh lalaikan dia, lewatkan sikit. Bagi tangguh buat benda baik. Nak pergi haji, tangguh dulu. Pada tahun ni dah Allah dah jemput dah. Kalau Allah dah jemput, tuan-tuan, tolong jangan batalkan, tuan-tuan. Apa pun alasan, kalau dah dijemput pergi haji, tolong pergi. Tak tahu bila lagi boleh pergi. Jangan tangguhkan ibadat. Kerja syaitan ni menangguhkan benda baik. Masya Allah. Dan seterusnya, Masya Allah. Wa inna min khasara al-azimah. Salah satu daripada tanda kelalaian adalah banyak yang melakukan dosa dan maksiat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagi tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apabila satu anak Adam buat dosa, buat maksiat, Allah Taala letakkan satu titik hitam di hatinya. Bila dia bertaubat, Allah padamkan titik tersebut. Tapi kalau dia tidak bertaubat, titik itu akan melekat dan satu hari nanti dia akan berkarat sehingga hatinya sudah susah untuk menerima nasihat, menerima kebaikan dan kebenaran. Masya Allah. Kemudian tuan-tuan mulia, di sana ada beberapa amalan yang menyebabkan kita ni, Masya Allah, menjadi orang yang hati kita keras dan juga lalai daripada dosa dan maksiat, iaitu berkawan dengan orang-orang yang lalai dan duduk di samping orang-orang yang jahat. Sebab itu Abu Hamka cakap apa, tuan-tuan mulia? Dalam kata-kata dia yang saya hafal, saya ingat. Kata-kata yang baik, kata-kata hikmah. Dia kata dalam dunia ni tak ada orang jahat dan tak ada orang baik. Yang ada adalah orang yang salah meletakkan dirinya pada tempat. Berapa banyak orang baik dalam dunia ni, budak tahfiz sekalipun, budak mengaji pondok sekalipun, orang-orang soleh sekalipun, dia mula jadi jahat bila dia berkawan dengan orang jahat. Masya Allah. Bila kita duduk dalam suasana yang lalai, suasana jahat, maka dibukakan di hadapan kita pintu-pintu kejahatan. Sekali kita buat jahat, tak pernah buat dosa sebelum ni, tiba-tiba jadi sedap pula buat dosa. Maka dia buat pula dosa kedua. Lama kelamaan, dosa tu dah sebati dan menebal sehingga asyik buat dosa, satu hari tak boleh hidup kalau tak buat dosa. Tak ada raka pada Allah, maka telah tumbuh sifat kebinatangan dalam diri mereka. Sementara orang yang baik, macam tuan-tuan pada malam ini, bukan tuan-tuan baik ni kerana tuan-tuan memang orang soleh daripada awal lagi, tak.
Saya memang tak baik, tapi nuhibbus salihina walasna minhum. Kami sayang orang soleh walaupun kami tak baik. Kami berkawan dengan mereka, kami duduk majlis mereka, kami duduk dalam majlis ilmu, dalam suasana yang baik, di tempat yang baik di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempiaskan pada kami kebaikan-kebaikan orang soleh tadi. Ulama kata kalaulah seekor ayam duduk atas telur dia selama 22 hari, lama-lama ayam yang tadinya mati telurnya itu, tiba-tiba keluar anak ayam yang hidup. Ulama kata kalau kita duduk dalam majlis ilmu berterusan istiqamah dalam masjid ni, iktikaf dalam masjid, kita berada di bawah sayap-sayapnya para malaikat, takkanlah sikit tak dapat tempias sifat-sifat malaikat pada kita. Kita yang jahat, yang nakal ni pun boleh jadi baik kalau duduk dalam suasana yang baik. Orang baik pun akan jadi. Sebab itu ulama bagi nasihat, terutama budak-budak tahfiz. Kalau dia bergaul dengan kawan yang jahat, lama-lama dia akan rosak. Bukan sekadar akhlak dia buruk, Quran dia pun dia lupa, Masya Allah. Berapa banyak Al-Hafiz lupa Quran. Kadang-kadang bila suruh baca balik, tak ingat walau sepotong ayat. Semalam seorang budak tahfiz datang ke tempat saya tak tahu dia tahfiz, pakai baju biasa. Tapi rupanya Masya Allah dia baca Quran sangat sedap. Saya kata Masya Allah dek, tolong 3 perkara saya cakap. Jaga diri kamu kalau nak selamat. Yang pertama, jaga solat dengan berjemaah. Yang kedua, kalau ada kawan-kawan yang baik, orang-orang dakwah, orang-orang soleh, tolong bergabung dengan mereka. Jaga diri kita ni, Masya Allah. Dan yang ketiga, tolong jaga Quran, Masya Allah. Quran ni bukan semua orang boleh hafal. Dan kita dah hafal ni paling mudah nak lupa. Kalau bergaul dengan pergaulan yang salah, kita akan hilang Quran kita. Bahkan kita bangkit di pada masyarakat dalam keadaan kita tak ingat walau sepotong ayat Quran, Masya Allah. Lepas tu kena berkawan dengan kawan yang baik. Al-mar'u ala dini khalilih. Setiap orang diukur pada agama kawan dia. Kan? Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, di pada masa nanti berapa banyak orang-orang yang zalim akan gigit jari mereka. Gigit jari mamah sampai dalam tafsir sebut dia punya menyesal sampai digigit sampai ke siku kudung dia. Kerana menyesali mamah jari ni. Apa dia cakap? Yaqulu ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya kalau dekat dunia dulu aku berkawan dengan Rasul. Rasul tu Rasulullah lah. Menjadikan Rasulullah sebagai sahabat. Ulama sebagai sahabat. Orang soleh sebagai sahabat. Orang masjid sebagai sahabat. Orang dakwah sebagai sahabat. Kalau aku berkawan dengan mereka dekat dunia dahulu, nescaya hari ini aku tak akan menyesal. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah baik kalau aku tak berkawan dengan geng-geng tu, Masya Allah. Laqad adallani 'ani dzikri. Mereka lah yang melalaikan kami daripada zikrullah. Peringatan dah datang, tapi kerana berkawan dengan kawan tak baik, kita abaikan peringatan. Masya Allah. Dan di sana ada ubat. Setiap penyakit mesti ada ubatnya. Cerita penyakit semua orang risau dah ni. Jadi mana ubatnya, wahai Ustaz? Masya Allah, ceritakan kami apa ubat dia. Rawatan nombor 1 bagi penyakit lalai ini adalah memperbanyakkan zikrullah. Banyak akan ingat Allah. Semalam saya pergi hadir sebuah majlis haul, Masya Allah. Haul ulama-ulama dunia, Masya Allah. Dalam majlis itu, diceritakan kepada kita macam mana ulama-ulama dulu berzikir. Hari ini kita berzikir tapi kita pun tak tahu cara kaifiat berzikir yang terbaik. Mulakan zikir pagi-pagi waktu tahajud sebelum kita subuh tu 100 kali istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali, sebab Nabi beristighfar 70 hingga 100 kali setiap hari. Mulakan zikir kita dengan istighfar. Kemudian kita boleh pilih 3 perkara lah. Tanda kita sayang pada diri kita, kita istighfar. Tanda kita kasih pada Allah, kita pujilah Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Ataupun subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. Ataupun rasa nak pilih, nak zikir afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah 100 kali. Kalau tunggu imam buat, mungkin imam dah tak buat. Mungkin ada imam yang buat, ada imam tak buat. Tapi kalau tak ada, sebelum subuh lagi kita dah habiskan zikir la ilaha illallah 100 kali satu hari. Bagi orang balik haji, ada satu zikir yang kita terima di padang Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini boleh menanggalkan syirik di hati kita, Masya Allah. Dan riak, wujud takabur ni boleh hilang dengan mengamalkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Musim haji kita dipimpin oleh mutawif, ajak kita berzikir sampai maghrib daripada zuhur. Tapi di rumah kita paling kurang kita amalkan zikir la illallah wahdahu la syarikalah. Siapa buat ini kata Rasulullah SAW 100 kali, pada malam itu dia akan dapat pahala memerdekakan 10 orang hamba. Diangkatkan untuknya 100 darjat di sisi Allah di syurga nanti. Diampunkan 100 dosa. Dan dihapuskan, diberikan 100 pahala, diangkatkan 100 darjat, diampunkan 100 dosa, dan pada malam itu, hari itu dia dipelihara daripada godaan syaitan sepanjang hari. Ini kalau kita berzikir. Dan kita tambahkan lagi zikir kita dengan selawat kepada baginda SAW 100 kali. Masya Allah. Dan hari-hari nak ingati Allah ni, nak lembutkan hati kita, banyakkan zikir. Yang kedua, banyakkan baca Quran. Masya Allah. Quran ni lah benda yang hari ni ada ulama' seorang pengkaji fitnah-fitnah akhir zaman ni. Satu je cara nak selamat daripada fitnah akhir zaman adalah melalui memperbanyakkan diri kita membaca Al-Quran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni dia akan baca Quran ikut hizib. Tuan-tuan tahu hizib dalam Quran? Quran ni ada hizib nombor 1, ada hizib nombor 2. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dia tak akan tidur selagi mana tak khatam satu hizib Al-Quran yang dia baca tadi. Kita kalau boleh insya-Allah kita amalkan sebelum tidur. Kalau hari ni belum baca Quran, malam ni jangan tidur selagi tak khatam satu hizib. Dan istiqomahkan baca Quran sampai mati, mengelakkan kita daripada menjadi orang yang lalai. InsyaAllah hati kita bersih. Dan apa manfaat baca Quran? Melalui pengalaman alim ulama, tuan-tuan tak percaya, cuba tolong buat. Kalau kita ada kerja besar nak buat, projek besar nak buat, dan kita perlukan pertolongan Allah, Allah telah akan tolong kita sebanyak mana kita baca Quran pada hari itu. Kalau baca sejuh, tuan-tuan, pertolongan ikut 1 juzuk. Saya pengalaman berceramah ni, tuan-tuan. Kalau hari itu saya baca Quran banyak, saya rasa hari itu poinnya banyak juga. Tapi kalau hari itu tak baca Quran, bercakap ni macam tak ada poin nak bercakap ni. Tak cukup bekalan tu. Kalau kita jadi pemimpin, melalui Quran lah Allah telah akan bagi idea yang bernas, yang banyak, idea yang baik, ilham yang baik bila kita banyak baca Quran. Sebab itulah hari ni Masya Allah jangan tinggal Quran. Masya Allah, lebih-lebih lagi orang yang hafiz. Orang tak hafiz khatamkan 1 juz sehari. Orang yang hafiz kalau boleh 3 juz satu hari. Saya kadang-kadang terfikir dulu zaman kami belajar tahfiz, kita nak khatam Quran sekali sehari pun tak ada masalah dulu. Sekarang ni berat. Makin berat, makin berat. Zaman handphone dah datang ni Masya Allah. Handphone ni mengambil waktu untuk kita baca Quran. Itulah kita kena korbankan sikit. Yang ketiga Masya Allah, nak dapat kekuatan, nak lembutkan hati, nak mengelakkan daripada lalai, menghadiri majlis-majlis zikrullah. Ada majlis-majlis zikir yang ulama buat, kita join. Saya pernah join satu majlis zikir. Memang zikir tu bukan pendek-pendek lah, 4 jam dia berzikir. Memang, tapi mula-mula berat, tapi dah lama-lama makin panjang makin sedap. Hati kita habis tu rasa lapang, hati kita rasa licin betul, tak ada dosa dah, rasa macam betul-betul suci. Sebab tu kena rajin menghadiri majlis-majlis zikrullah. Masya Allah. Yang seterusnya, yang keempat, ma'rifatu haqiqatid dunia. Mengenali, kita kena kenal hakikat dunia ni. Kita ni, dunia ni sementara dan sedikit. Dunia ni tak ada nilai pun di sisi Allah. Kata Nabi, kalaulah dunia ni bernilai walau sebesar sekepak nyamuk, Allah Ta'ala tak akan bagi minum orang kafir walau seteguk air. Hari ni kenapa Allah bagi banyak dunia pada orang kafir? Sebab orang kafir dah tak ada syurga di hari kiamat nanti. Lepas tu bila orang kafir, kadang-kadang non-Muslim, sahabat-sahabat kita cakap kat saya, Ustaz nak tanya satu soalan. Kalau betul Allah tu pengasih, penyayang, kenapa Allah Ta'ala buat syurga hanya untuk orang beriman, neraka hanya untuk orang kafir? Saya kata tak betul. Orang kafir dah dapat syurga dekat dunia. Kami orang beriman terpaksa berkorban di dunia ni, tahan nafsu. Itulah keadilan Allah. Allah bagi syurga awal untuk orang kafir, neraka akhir untuk mereka. Tapi untuk orang beriman, dia dapat penjara dulu dekat dunia, melawan hawa nafsu dia. Dekat akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan keinginan kita. Cuma satu poin yang menarik. Ulama kata di dunia ni ada 2 golongan. Satu golongan yang habiskan umur dia ikut nafsu. Tapi kita pepatah Melayu cakap apa? Ikut nafsu, ikut hati,
Mati ikut rasa, binasa. Siapa yang di dunia ni nak ikut hati dan perasaan dia, nanti bila balik ke alam akhirat, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Pada hari itu, satu saat pun Allah Ta'ala tak akan tunaikan impian dan harapan dia. Dia nak tidur sesaat pun Allah tak bagi. Nak berehat satu saat pun tak dapat. Dalam neraka, ahli neraka nak minum air syurga, seteguk pun Allah tak bagi. Satu suap makanan syurga pun Allah tak bagi. Sebab kamu dah tunaikan segala kehendak kamu di dunia. Hari ini tak ada satu pun kehendak kamu kami tunaikan. Dan malaikat akan tanya nanti di hari kiamat, tanya satu soalan. Antara azab neraka yang kau rasa sekarang ni, dengan perintah Allah di dunia dulu yang Allah suruh buat semayang, puasa, zakat, haji tu, agak-agak mana lebih berat? Berat ni lah azab neraka ni. Tapi kalau engkau dulu cerdik, engkau buat yang ringan tu, kau tak akan terima musibah pada hari ni, susah payah dibakar, diseksa dalam api neraka. Tapi kalau engkau bodoh, kau pilih yang singkat, nak seronok seketika, engkau pilih seronok. Tapi hari ni, satu pun keinginan kau tak kami tunaikan. Adapun manusia hidup di dunia ni, wa amma man khafa maqama rabbih. Ada pun mereka yang takut nak berjumpa dengan Allah. Di dunia dia tahan hawa nafsu dia. Di surga nanti Allah kata mulai daripada hari ini, makanlah apa yang kamu nak makan, minumlah apa yang kamu nak minum. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Apa saja terlintas syahwat kamu, semua akan diberikan oleh Allah kepada kamu. Apa yang kamu order daripada Allah, semuanya ditunaikan. Kerana kamu dah korbankan perasaan kamu di dunia. Hari ini dari akhirat kami tunaikan segala keinginan kamu. Nanti dari akhirat semua dapat, semua yang kita idamkan. Sikit lagi tuan-tuan, walaupun habis pukul 9, sikit lagi dia habiskan beberapa poin. Itu Masya Allah, aksiru min dzikril maut. Nak sedarkan hati kita daripada lalai ni, kena banyak ingat mati. Mengingati mati ni satu ubat yang paling besar. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ditulis dekat cincin dia ni apa tuan-tuan? Cincin ni, kita semua pakai cincin. Tapi Sayyidina Umar punya cerdik, dia tulis kafa bil mauti wa'izah. Ini kata-kata hikmah. Memadailah mati itu sebagai penceramah, penasihat yang terbaik. Kalau hati kita keras sangat, degil sangat, satu je ubat, iaitu ingatlah mati. Masya Allah. Ingat mati ni pelembut hati yang paling besar sekali. Kita ini banyak tengok orang mati. Kita semua dalam dunia ni satu je sekali je pengalaman. Pengalaman jadi kanak-kanak sekali. Pengalaman jadi remaja sekali. Pengalaman jadi orang dewasa sekali. Pengalaman kahwin pun sekali juga, insyaAllah. Dan akhirnya pengalaman mati pun sekali juga. Jadi sebelum kita mati, kita tak pernah mati lagi. Tapi bila kita mati selama-lamanya, tak balik dah ke dunia. Sebab itu kematian itu satu kesedaran yang paling besar. Lebih-lebih lagi orang dah masuk umur 40 tahun, kita akan mati di atas amalan yang kita biasa buat dekat dunia ni. Kalau kita biasa di masjid, insyaAllah mati dalam masjid. Kalau biasa baca Al-Quran, mati dengan Quran. Tapi kalau rajin main buaya, mati digigit buaya. Biasa hidup panjat gunung, hiking, mati jatuh gunung. Kita aktiviti apa yang selalu kita buat di dunia, kita akan mati dengan aktiviti itu. Alangkah bahagianya kalau kita mati tengah baca Quran. Nabi kata orang mati tengah menunaikan haji dan umrah, dibangkitkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan mulabbiyah, dalam keadaan bertalbiyah. Orang lain semua kelang kabut, tapi dia dekat padang mahsyar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mati tengah baca Quran sedang berpuasa. Dibangkitkan di padang mahsyar nanti tengah baca Quran. Tapi kalau tengah buat maksiat, tengah berzina, mati. Tengah menyamun, mati. Ada hari tu polis cerita kat saya, seorang budak umur 22 tahun, dia kerjanya menyamun, rogol, samun rogol. Hari tu dia bergeluk dengan perempuan. Tengah bergeluk-geluk tu, tiba-tiba sakit jantung, mati. Ya Allah, saya kata apa nak jadi? Dibangkitkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan sedang nak rogol orang. Dalam keadaan mana kita hidup, dalam keadaan itu kita akan mati. Dalam keadaan mana kita mati, dalam keadaan itu kita dibangkitkan di padang mahsyar. Sebab tu kena banyak ingat mati. Orang paling cerdik, orang banyak mengerti maut. Dan siapa ingat maut, Allah bagi dia 3 nikmat. Kata Imam Ad-Daqaq rahimahullah ta'ala, siapa banyak ingat mati, yang pertama Allah Ta'ala akan bagi kecergasan dalam ibadat. Tadi malam-malam tadi,
Tengah malam-malam nak buat ibadat, kalau aku mati malam ni, tak ada apa pun aku dapat. Baik aku bangun sembahyang, Masya Allah, kekuatan sembahyang, dapat kecergasan dalam ibadat. Yang kedua, dengan berkat kita ingat mati, Allah bagi qanaah terhadap urusan dunia. Alhamdulillah, setakat ni anak pun dah 8 orang, kereta pun dah 3 biji, 4 biji, takkan tak cukup lagi. Rumah dah besar-besar, kan? Semua dah, kita pun dah nak pencin, takkan tak cukup lagi. Cukup lah ni, cukuplah kerja dunia, kerja akhirat pula. Sebab tu saya kata, kenapa Allah jemput kita pergi haji sebelum kita mati? Allah kata, taklah kau nak balik ke sana. Sekurang-kurangnya Allah bawa kita kepada zon akhirat. Sepanjang musim haji tu, kita hanya fikir akhirat saja. Seolah-olah kita ni dibawa oleh Allah, kamu keluar sekejap daripada urusan dunia kamu, fikir inilah benda sebenarnya kamu kena buat di musim haji itu. Itulah benda yang kita nak bawa balik ke alam akhirat nanti. Bila balik haji, jangan sibuk lagi dengan dunia. Sekarang kita buat persiapan untuk mati. Lepas haji, kalau boleh tak ada dah kerja-kerja lain, lepas haji tu terus mati lagi baik, Masya Allah. Dan jadi putih bersih macam bayi baru lahir. Tapi kadang-kadang takut juga lepas balik haji, buat balik dosa, Masya Allah. Sebab tu ada juga bagus, dapat pergi haji tiap-tiap tahun. Alhamdulillah. Tuan-tuan doa lah. Saya tahun ni Alhamdulillah dengan izin Allah dapat lagi peluang menunaikan haji. Isteri saya pun dapat lagi tawaran. Alhamdulillah. Ini peluang mungkin kerana kita ni banyak dosa. Jadi Allah Ta'ala kata pergi lagi tahun ini, tahun depan pergi lagi. Selagi tak mati pergilah. Baik haji banyak-banyak. Supaya apa? Dapat kita membersihkan jiwa kita yang kotor ni daripada segala kotoran, sehingga kita balik berjumpa dengan Allah. Sama seperti hari kita lahir ke dunia bersih, kita pun mati dalam keadaan bersih. Dan seterusnya, Masya Allah, pendekkan cita-cita, angan-angan kita di dunia ni. Hiduplah di dunia seperti seorang pengembara. Jangan panjang-panjang cita-cita kita. Dunia ni bukan tempat tinggal. Dunia adalah tempat kita meninggal dunia, Masya Allah. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dan berkawan dengan orang-orang soleh. Dan nak lembutkan hati, kena banyak bergaul dengan orang-orang miskin, Masya Allah. Duduk dengan orang miskin. Duduk dengan orang biasa-biasa. Duduk dengan orang yang hebat-hebat ni bukan apa, tuan-tuan. Kita tengok kekayaan dia, kita rasa kita nak menambah juga. Macam mana tengok dia? Orang Malaysia pergi Dubai, memanglah Malaysia ni kaya dah, tapi tengok Dubai lagi kaya. Kita pun rasa kita pun kena kaya macam dia orang juga. Last sekali sampai mati kita kerja dunia, tak dapat kerja akhirat. Dan yang seterusnya, kena banyak makan makanan yang halal. Makanan yang haram ni menggeraskan hati, menggelapkan hati, menjadikan kita lalai, Masya Allah. Sebab tu kena banyak makan makanan yang halal. Dan seterusnya, banyak akan qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam ni satu benda yang besar. Macam saya sebut tadi, Imam Abdullah bin Mubarak, dia kata, aku berjuang selama 20 tahun nak dapat istiqamah salat tahajud. Akhirnya Allah izinkan 20 tahun aku menikmati masa yang indah dalam hidup aku. Bila aku istiqamah salat tahajud, banyak kebaikan Allah bagi dalam hidup aku. Dan yang terakhir sekali, nak lembutkan hati, nak terangkan hati, nak kita buang kelalaian ini adalah memperbanyakkan selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena banyak mencontohi Rasulullah SAW. Nabi ni orang paling banyak berzikir pada Allah. Karena Rasulullah SAW, ya, yukthiru minaz zikri fi kulli ahyani. Nabi sentiasa dalam setiap waktu sibuk dalam keadaan berzikir. Dan wasiat Nabi kepada para sahabat, matilah engkau dalam keadaan lidah kamu sedang basah menyebut nama Allah. Kalau boleh di lidah kita ni sebut nama Allah. Sebab tu kalau orang tanya kepada kita, apa tujuan kita belajar ilmu tasawuf, tuan-tuan? Ulama kata tasawuf ni mengajar kita mengatur jadual hidup kita mengikut ibadat yang dikehendaki oleh Allah. Maka sudah tentulah, tuan-tuan yang rahmati Allah, berkat kita menjalani kehidupan ikut tertib Nabi. Pagi Nabi macam mana, duha Nabi macam mana, zuhur Nabi macam mana, maghrib Nabi macam mana, isyak Nabi dan tahajud Nabi macam mana, barulah hidup kita ni akan dipenuhi dengan ibadat pada Allah Ta'ala, sehingga kita kembali pada Allah 60 tahun, 70 tahun hidup kita, semuanya dalam ketaatan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita kongsikan bersama tentang bagaimana kita ni nak, Masya Allah, kalau kita dah jauh dengan Allah, macam mana kita nak dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Itulah cara-caranya bila kita berdosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan, bila kita buat benda keji, au zalamu anfusahum, bila kita buat dosa, berzalimi diri kita, zakarullah, cepat-cepat ingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, beristighfarlah cepat-cepat, berkat kita bertaubat. Ulama kata hari ni seorang pendosa, kalau malam ni dia bertaubat, dia dalam sekelip mata dia menjadi wali Allah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tidak ada orang kata
bagi orang yang bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tukar dia menjadi kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Sebab itulah hari ini disunatkan, digalakkan kita bertaubat pada Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita kongsikan bersama tentang cerita kita, mudah-mudahan dapat kita mengambil pelajaran iktibar kebaikan untuk diri kita, kita amalkan, kita sampaikan kepada orang yang tidak ada dalam majlis ini insya-Allah. Sekian aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la ta'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma bimannika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma la taj'alna minal ghafilin. Allahumma la taj'alna minal ghafilin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zinu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita majlis membaca tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanallah.